Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sentiasa setia bersama Carol Series. Thank you so much guys. Yang mana baru datang, korang berada di dalam channel Carol Series. Nama saya Carol and channel ni adalah channel storytelling, crime and horror, channel bercerita. Korang jangan malu, jangan segan, kliklah link subscribe dekat bawah tu. Seperti yang Carol janjikan, kita berselang-seli guys. Video sebelumnya adalah video crime dan this video adalah video seram subscriber episod yang ke-7. Wow, dah 7 episod dah kita. Nice. Okay, so kisah ni telah dihantarkan oleh Adib daripada Terengganu. Hello Adib, thank you sudi share kau punya kisah. So guys, cerita pasal Adib ni bukanlah seorang yang penakut tau. Adib ni dia macam jenis orang yang chill, dia suka keluar, dia suka panjat bukit, dia suka explore tempat yang orang jarang pergi. A very cool man lah. Aku dah puji banyak ni, nanti transfer sikit tau. Gerak. Tapi dia memang bukan orang yang penakut lah. Dia memang suka explore. Tapi dalam banyak-banyak benda yang dia explore, ada satu kejadian masa dia naik bukit. And lepas dia kejadian naik bukit tu, so guys, kalau korang ada kisah-kisah seram atau pengalaman-pengalaman seram yang korang nak share kepada kita semua, korang boleh hantarkan ke email hazwanoal@gmail.com. Alright, nanti kita akan sharekan dekat sini guys. So, tanpa membuang masa korang semua, let's go. Okay guys, cerita dia bermula apabila Adib ni pergi ajak kawan-kawan dia untuk mendaki, untuk hiking, untuk panjat satu bukit yang bernama Bukit Lubuk Batu di Marang. Marang dekat mana? Marang berada di Terengganu. Kenapa nama bukit tu Bukit Lubuk Batu? So guys, based on Carol dah Google, Carol dah tengok video-video orang, ada yang cakap dekat Bukit Lubuk Batu tu memang lubuk batu. Banyak batu-batu besar dekat situ. So disebabkan itulah bukit tersebut dinamakan sebagai Bukit Lubuk Batu. So guys, Adik ni pun pergilah set masa dengan geng-geng dia yang di mana ada 4 orang lah masa tu. Adib, Zack, Haziq dengan Yusof. 4 orang Adib, Zack, Haziq dan Yusof. So Zack, Haziq dan Yusof ni 3 orang ni bukan nama sebenar tak guys. Ni nama samaran je. Yang nama benarnya nama sebenarnya adalah Adib seorang je. So, nak dijadikan cerita, lepas si Adib ni dah set time dengan member-member dia semua, diorang pun setuju untuk mendaki Bukit Lubuk Batu tu pada 2 September 2025 pada pukul 7 pagi. Kiranya pukul 7 tu semua mesti dah ada dekat situ lah. So, bila diorang semua dah datang, bila diorang semua dah ada dekat situ, diorang pun start mendaki, diorang pun start hiking beramai-ramai. Nak cakap ramai tu tak ramai manalah, 4 orang je. And dekat Bukit Lubuk Batu ni guys, kebiasaannya kalau waktu hari bekerja, orang bekerja memang tak ramai orang yang datang dekat situ. Kalau ada pun seketol 2 je lah. Tapi itu pun nasib lah kalau ada. Kalau tak ada, memang tak ada guys. Tapi kalau weekend, jangan cakap memang ramai gila yang turun hiking dekat situ. Okay? Apa yang Carol cakap ni based on Carol tengok video-video orang dekat YouTube. So guys, masa nak memulakan pendakian tu, masa nak masuk ke Bukit Lubuk Batu tu, dia macam adalah satu pintu gerbang yang tertulis selamat datang ke Bukit Lubuk Batu. And untuk sampai ke puncak, diorang ni akan melalui jalan yang bertar. Jalan tar lah yang tak terlalu besar lebarnya. Boleh kata tu macam boleh muat satu kereta je. Satu kereta je guys. And di kiri dan kanan jalan tu guys, dekat situ adalah kebun orang. And kebun-kebun orang tu kebiasaannya memang banyak pokok-pokok durian, banyak pokok ladang getah. And jarak untuk sampai ke puncak adalah sejauh 4 km yang di mana setiap beberapa meter mesti akan ada satu signboard kecil yang tertulis berapa jauh dah kita sampai. Kalau baru 0.2 km, dekat signboard tu akan tulislah 0.2 km/4 km. Benda ni sangat-sangat membantu untuk mengetahui lagi berapa jauh kita nak sampai ke puncak. And based on daripada video yang dihantarkan oleh Adib, Carol boleh cakap jalan dia ni sekejap macam mendatar, sekejap meroket naik, sekejap mendatar, sekejap meroket naik. So itu adalah keadaan dekat kawasan nak naik ke Bukit Lubuk Batu tu. Jadi guys, cerita dia bermula apabila diorang ni lagi berapa meter je nak sampai ke puncak. Kiranya macam lagi sikit je lah nak sampai ke puncak. Di bahagian sebelah kiri jalan, diorang semua ni dapat lihat dekat situ ada sebuah pondok lama, macam rumah lama tau, rumah kayu zaman dulu-dulu yang kena tinggal tu. And bila Adib dah nampak, and bila Adib ni dah perasan rumah usang tu, dia pun macam stop berjalan lah. Dia stop. And bila si Zack
kawannya Adib ni tengok Adib stop berjalan, dia pun stop juga. Zack ni macam terus pandang ke muka Adib lah. Macam nak tanyalah dekat Adib, kenapa dia tiba-tiba je berhenti kan? And bila si Adib ni perasan yang si Zack tengah pandang ke arah Adib, Adib ni macam terus pandang ke muka Zack, macam muka yang awkward tau, macam muka yang terkejut tau, macam Zack, kau tengok pondok tu Zack. Zack, kau tengok Zack. Time tu guys, Zack terus cakap dekat Adib, Dib, kau tak payahlah nak buat seram kau tu. Ni pagi tu apa benda nak seramnya. Zack ni macam dah faham sangatlah dengan si Adib ni. Adib ni macam sajalah nak nyakat kawan-kawan dia. Saja nak nyakat si Zack tu. So si Adib pun gelak-gelak lah. Diorang semua pun teruskan berjalan sambil bawa-bawa. Bodoh kau, kena tipu. And bila diorang dah berjalan, diorang dah berapa langkah macam gitu, baru diorang perasan guys weh, Yusof mana? Dalam pada diorang tengah bergelak sakan tu, menyakat orang berbual-bual, diorang sendiri tak perasan yang si Yusof tak ada. Kiranya diorang berjalan bertiga je lah dari tadi. Adib, Zack dengan si Haziq. Yusof tak ada. So bila si Yusof dah tak ada, diorang pun tolehkan kepala diorang ke belakang nak tengok lah. And bila diorang tengok, diorang nampak si Yusof tu berada sejauh lebih kurang 100 meter daripada diorang. And diorang nampak Yusof tengah berdiri atas jalan, masih lagi berada dekat tempat pondok lama tu, rumah usang yang tadi diorang lalu tu guys. And bila diorang bertiga, si Adib, si Zack, si Haziq ni pandang ke arah Yusof, diorang nampaklah yang si Yusof tu berdiri tak bergerak langsung, kepala dia, badan dia menghadap ke rumah usang tu. So bila Adib tengok Yusof macam itu, Adib terus jerit dekat Yusof, "Woi Sam, kau buat apa tu? Jomlah gerak. Lagi sikit je nak sampai puncak ni." Korang nak tahu apa reaction Yusof bila Adib dah jerit? Yusof masih lagi berdiri, masih lagi menghadap ke rumah usang tu guys. Tak berganjak langsung. Walaupun si Adib ni dah jerit, dah panggil si Yusof ni, dah panggil dia macam mana kan. Dia, si Yusof tu macam paralyzed. Dia macam terkesima. And dalam pada diorang bertiga tengah toleh ke belakang, pandang ke arah Yusof tu, si Zack terus cakap dekat Adib, "Dib, kau pergi tengok kawan kau tu. Dah kenapa dia ni? Kena rasuk ke? Kena sampuk ke?" So Adib tak cakap banyak. Dia terus patah balik ke arah Yusof. And bila dah betul-betul dah ada dekat depan Yusof, Adib terus tegur si Yusof tu, Sob, Yusof ni dia still diam tau. Lepas tu Adib macam menjerat lah, "Dah kenapa budak ni kan? Woi Sob, kau dah kenapa gila?" Time tu Yusof tu sentak. Dia macam kenapa? Kenapa apa bendanya? Aku dah panggil kau banyak kali. Kau diam je. Kau dah kenapa ni? Apa masalah kau ni? Tak ada. Dah. Jom. So Adib dengan muka dia yang dah berkerut, dia macam tengok je lah si Yusof ni. Lain macam loh. Macam ada benda tak settle je kan. Tapi Adib dia malas nak fikir guys. Tujuan diorang sekarang ni adalah untuk sampai ke puncak. Jadi diorang pun sambunglah hiking. And bila dah sampai ke puncak, diorang lepak-lepak, diorang ambil video sikit, diorang ambil gambar sikit. And daripada puncak tu pun dah boleh nampak Pulau Kapas tau guys. Ni kita lari sikit daripada cerita. Tapi memang betul, memang boleh nampak Pulau Kapas daripada atas tu. Memang cantik gila guys dia punya view dekat situ. Tapi guys, lepas dah happy, masa nak turun ni lah ada something yang berlaku. Okey, lepas dah turun berapa meter atau berapa ratus meter macam itu, dorang jumpa lagi rumah usang yang dorang lalu tadi. And bila dorang semua tengah perhatikan rumah usang tu guys, tiba-tiba dorang nampak ada air terjun, ada aliran sungai, macam sungai kecil je, tak besar pun. And untuk pergi ke air terjun tu, dorang kena melalui rumah usang tu guys. So si Adib ni pun terus cakap dekat member-member dia semua, "Weh, jom lepak dekat air terjun tu, dam-dam kaki dulu ke apa ke kan." So si Zack pun tak cakap banyak, dia terus jalan ke arah air terjun tu, diikuti dengan si Haziq and Yusof. Walaupun Zack dengan Haziq ni dah gerak ke arah air terjun, tapi Yusof masih tak berganjak. Muka dia macam takut-takut tau guys. "Dib, tak payahlah Dib, kita turun je lah Dib." Si Yusof ni cakap pun macam suara yang slow je, suara bisik je. So Adib pun macam, "Alah Sob, kejap je. Bukannya selalu pun kita lepak macam ni. Sekali-sekala je Sob. Jomlah." Yusof memang tak boleh nak buat apa. Si Zack, si Haziq, si Adib ni semua dah macam nak pergi sana. Yang diorang berdua ni dah pergi ke sana. Tinggal Adib dengan Yusof je kat situ. So si Yusof ni pun dia macam akur je lah. Bila si Yusof tengok Adib dah berjalan ke sana, Yusof pun jalan sekali dekat belakang Adib. Diorang ni lalu dekat sebelah rumah usang tu. And time diorang tengah lalu sebelah rumah usang tu, Yusof dia just macam tundukkan kepala dia ke bawah. Si Yusof ni macam tak nak tengok tau dekat rumah usang tu. Dia tunduk je. Tapi time tu Adib perasan guys. And Adib pun dah start fikirlah time tu, apa hal si Yusof ni? Ada apa-apa ke dekat rumah ni?
Lantaklah. So, diorang berdua pun turun bukit sikit untuk sampai ke air terjun. And bila dah sampai, adik tengok si Zack dengan Haziq ni dah rendamkan kaki diorang dekat dalam sungai. Time tu, Haziq terus cakap, "Weh, sejuk tu air dia ni. Kalau kita mandi, baik juga ni." So, time tu juga guys, Yusof terus menyampuk. "Jangan." Dia macam cakap slow je kau. So, bila Yusof cakap jangan, Adib, Zack dengan Haziq terus pandang ke arah Yusof. Kenapa jangan? Dah kenapa kau ni? Time tu Yusof terus cakap lagi, Kita tak tahu doh. Kita tak tahu apa yang ada dekat sini." So guys, bila diorang dengar je Yusof cakap macam itu, diorang terus rasa tak sedap hati. Ada betulnya juga apa yang Yusof cakap tu guys. Ni bukan tempat diorang biasa main. Diorang pun tak biasa dekat situ. Takkanlah nak buat sesuka hati. So diorang pun tak mandi, diorang just rendam je kaki diorang. And time tu guys, Yusof ni dia tengah berdiri dekat tepi sungai tau. Dia tak duduk dekat batu, dia berdiri je. And kejap kepala dia pandang ke arah sungai, kejap kepala dia pandang ke arah rumah usang yang berada di atas diorang sekarang ni. Macam ada bukit sikit, lepas tu dekat atas tu ada rumah. Si Yusof ni pandang dekat situ je. Tapi guys, time Yusof tengah tengok dekat atas tu, dia macam Adib ni perasan tau. Adib ni perhatikan je si Yusof ni macam mana. So, time Adib tengah perhatikan si Yusof ni, si Adib ni nampak lah yang si Yusof ni tengok macam dia tengok dekat atas rumah usang tu. Lepas tu dia pandang balik dekat sungai. Dia pandang dekat rumah, dia pandang balik dekat sungai. Dia macam, Adib macam pelik lah kan. Kau dah kenapa pula kan? Tapi Adib tak tegur. So guys, gelagat kelakuan Yusof ni buatkan hati Adib tak tenang. So Adib ni pun tengoklah apa yang si Yusof ni tengok. Dia macam, si Adib ni pun tolehkan kepala dekat atas bukit tu. Dia macam tengok dekat atas bukit tu. And pandangan mata dia terus tengok di bahagian rumah usang tu. And bila dia tengok guys, muka dia terus terkejut mat. Jantung dia macam nak gugur. Sekarang ni baru dia faham kenapa si Yusof ni dari tadi berkelakuan macam gitu. Adib nampak ada satu susuk tubuh nenek tua. Rambut dia panjang, mengembang macam itu. Rambut dia kelabu-kelabu macam beruban. Muka dia berkedut gila, muka dia pucat. Tengah berdiri di sebelah rumah usang tu guys. Sosok nenek tua tu berdiri betul-betul dekat tempat yang si Adib and Yusof lalu tadi guys. So guys, Adib dia macam terus terkejut tau. Dia macam speechless. Sebab masa dia lalu dekat sebelah rumah usang tu, dia tak nampak ada orang pun. Mata dia memang melilau. Dia pandang je, dia tengok je sekeliling. Tapi dia tak nampak ada orang. So bila Adib tengok tu, dia terus tolehkan kepala dia ke arah si Zack dengan si Haziq yang tengah mandi kat sungai. Lepas tu dia punya reaction muka dia macam memang muka yang terkejut. Tapi dia cuba untuk cover lah. Dia terus macam, dia cover. Zack, Zik, jom, turun, jom, gerak. Adib punya nada tu dia cuba untuk cakap dengan reaction muka, dengan nada suara yang macam tak ada apa-apa tau, macam relax santai je. Dia macam tak nak tunjuk yang dia tu dalam anxiety tau. So guys, bila si Adib dia dah cakap macam itu, Haziq terus cakap dekat Adib, "Alamak engkau ni, baru berapa minit kita kat sini, lepas tu Zack pula menyampuk. Tak kau ni, aduh tak apalah, jomlah Haziq." Si Zack dan Haziq ni terus keluar daripada sungai. Diorang keringkan kaki diorang dulu. Bila kaki diorang dah kering, diorang pakai kasut and diorang terus naik balik ke arah rumah usang tadi untuk keluar ke arah jalan tar yang diorang lalu tu lah. Diorang punya track tu untuk keluar ke jalan utama. So bila Haziq dengan Zack dah lalu, Adib dan Yusof pun follow diorang berdua daripada belakang. So bila dah lalu dekat sebelah rumah usang tu guys, Haziq terus cakap, "Weh, agak-agak kurang lah Ada apa dekat dalam rumah ni? Aku nak masuk sekejap lah. Jom Zack." So si Zack pun follow si Haziq ni daripada belakang masuk dekat dalam rumah tu. And masa diorang nak masuk tu, si Zack ni pun ajaklah si Adib dengan Yusof, "Yusof, jom masuk. Kita tengok sekali apa yang ada dekat dalam ni." So si Adib ni takkanlah nak tolak kan, walaupun dia baru je nampak ada nenek tua dekat situ tadi. Tapi disebabkan diorang ni ramai, Adib still okey lagi lah. Dia macam aku je lah, takkanlah nak tolak pula. Kawan-kawan dah ajak kan. Tadi dia yang nyakat si Zack ni masa diorang first time lalu dekat situ kan, kalau tolak mau kena anjing nanti. So Adib pun ikut masuk sekali. Tapi guys, Yusof tinggal dekat luar seorang-seorang. Jadi guys, beberapa minit kemudian, bila si Adib, si Zack and si Haziq ni dah keluar daripada rumah tu, bila diorang tengok Yusof macam paralyzed lagi sekali guys. Dia terkesima, dia terdiam, dia terkaku. Bila Adib nampak macam itu, Adib terus tegur dia, Sob! Yusof ni macam tersedar lah lepas Adib tegur dia. Si Yusof ni macam pelik tau guys. Dari tadi macam gitu je perangai dia. Tapi guys, Adib tahu sebab Adib dah
nampak yang si Zack dengan Aziz ni nampak si Yusof ni macam pelik. So si Adib ni terus pegang bahu Yusof, dah sob, jom kita turun, dah tolak bahu Yusof. And Zack and Aziz pun, dorang pun pelik jugalah, tapi dorang macam tak ada fikir apa-apa lah. So Adib and Yusof pun jalan dulu dekat depan, Zack and Aziz jalan dekat belakang. And apa yang dorang perasan masa dorang tengah jalan tu, Yusof dia makin lama makin jalan laju tau. Dia macam melajukan jalan dia. Dia macam nak cepat-cepat turun. Tapi si Yusof ni dia diam je lah selama dorang turun ke bawah tu. Dia tak cakap apa-apa pun, dia diam je. Bila Zack and Aziz borak berdekat-dekat, Yusof still diam. And bila Adib tengok Yusof diam, Adib pun macam diam jugalah, sebab dorang berdua je yang macam something tau. Yang si Zack dengan Aziz ni tak ada benda. And for your information, sepanjang diorang naik, diorang turun tu guys, memang tak ada seorang pun diorang terserempak. Kiranya yang naik ke puncak dan turun ke bawah pada hari tu adalah diorang sahaja. And bila dah sampai dekat bawah, diorang semua pun terus balik ke rumah masing-masing. Dan pada keesokan harinya, Yusof ajak lepak. Yusof ajak diorang ni lepak semualah. Jadi diorang berempat pun lepak sekali. And time tengah lepak tu, diorang pun borak santai, lepak dengan kawan-kawan kan. And Yusof pun gelak-gelak apa semua. Macam kiranya itu adalah diri Yusof yang sebenar. Dia gelak-gelak, dia santai-santai. Bukan yang semalam tu, yang diam tu. So Zack pun bila dia tengok Yusof gelak-gelak macam itu, dia pun pelik lah. Semalam lain, hari ni lain. Zack terus tanya dekat Yusof, "So, semalam tu kenapa kau diam je masa hiking?" Adib masa itu bila dia dengar, dia dah tahu mesti ada benda yang tak kena, tapi dia nak dengar dulu daripada mulut Yusof apa yang Yusof nak ceritakan. So si Yusof pun ceritakanlah masa diorang semua tengah hiking nak naik ke puncak tu guys. Bila diorang dah sampai dekat depan rumah Usang tu, time tu kan si Adib, si Zack and Aziz dah berada dekat depan kan. And Yusof dekat belakang seorang-seorang. Time tu lah Yusof dengar ada orang panggil nama dia. Yusof. And lepas je Yusof dengar, dia macam terus paralyzed guys. Dia macam terkaku bila dengar orang panggil nama dia. Yusof sendiri pun tak tahu kenapa dia jadi macam gitu. Itu pun dia tersedak lepas Adib sedarkan dia. Dia macam mengelamun, korang tahu tak? Mengelamun. And masa diorang ni masuk dekat rumah Usang tu, lepas diorang dah rendam kaki dekat air terjun tu, diorang kan masuk rumah Usang kan. Tinggallah si Yusof ni seorang-seorang dekat luar sebab Yusof tak nak masuk kan. Time diorang semua dekat dalam rumah, Yusof dengar lagi ada orang panggil nama dia. Yusof. Suara nenek tua. And bila si Adib ni dengar si Yusof cerita macam gitu, Adib pun terus buka cerita pasal apa yang dia nampak. Betul lah doa apa yang aku nampak semalam. Aku nampak nenek tua berdiri dekat sebelah rumah tu. Tank kita semua dekat air terjun. Aku nampak dia dekat situ, sebelah rumah Usang tu. So si Zack, si Aziz ni dia macam terkejut lah. Diorang tak sangka lah pagi-pagi boleh jadi macam itu. So guys, itu saja untuk kisah Adib. Based on this story, kita kena ingatlah kalau datang dekat tempat orang, kita tak tahu guys. Kita tak tahu dekat situ siapa yang duduk benda apa yang duduk dekat situ. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.